Doktor yang alim, kepada-Mu ya Allah kami mohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami. Berikan di hati kami sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alu-aluan majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Rosli bin Abdullah, Timbalan Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama, mewakili Yang Berhormat Ketua Menteri, Yang berbahagia Datuk Engineer Osman Abdul Rahim, Setiausaha Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk David Ong Heng Siong, Bendahari Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk Faridah Muhammad Nordin, Yang berbahagia Datuk Abidin Muhammad Hafiz, Jawatan Kuasa Kecil Kebajikan Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Baharudin Putih, Datuk Seri Haji Muhammad Fadil Haji Syafi'i, Yang berbahagia Datuk Engineer Muhammad Saleh Yunus, Yang berbahagia Datuk Muhammad Arif Yusa. Itu pemeriksa kira-kira itu Allah kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat meneruskan kehidupan seharian sebagai khalifah di bumi Allah ini dan diberi peluang untuk bertemu lagi di Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih kami kepada Yang Berhormat Ketua Menteri yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Rosli bin Abdullah. Ini kita dapat menjayakan majlis berbuka puasa bersama anak yatim dan asnaf serta sumbangan duit raya sama seperti yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelum ini. InsyaAllah diharapkan dengan sumbangan tidak seberapa ini mendatangkan kebahagiaan kepada anak-anak yang kita raikan pada hari ini. Sebenarnya jika mahu dinyatakan, banyak lagi aktiviti kebajikan yang telah dilaksanakan oleh MDDNM. Satu usaha kami untuk melihat orang lain gembira dan bahagia. Setidak-tidaknya mereka yang pernah menerima sumbangan daripada MDDNM sama-sama akan mendoakan kesejahteraan kami. Itu pun sudah memadai dan sudah mencukupi. Yang berhormat Datuk-Datuk, anak-anak dan hadirin sekalian, saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Sebaliknya ingin berpesan kepada semua agar bijak berbelanja dan tidak berlebih-lebihan. Sewajarnya Syawal yang bakal menjelma 2 minggu lagi disambut dengan penuh kesyukuran dan keserdanaan. Untuk menggembirakan mereka yang kurang berkemampuan juga, MDDNM seperti tahun-tahun sebelumnya sekali lagi menganjur dan meraihkan anak-anak yatim dan asnaf pada hari ini, selain menyumbang kuih raya kepada golongan yang layak. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Diperkukuhkan lagi dengan limpahan dan kurnianya Allah yang lebih bertakwa dan lebih kuat melaksanakan tanggungjawab kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, salam hormat daripada kami. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Insinyur Ahmad Zaini bin Muhammad Amin, pemangku Presiden Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka, atas ucapan sebentar tadi. Datuk-Datuk, tuan-tuan
Meneruskan acara majlis dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Rosli bin Abdullah, Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Melaka, mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amri wa rahmatullahi min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala hikmata wa anshurna 'alaina min hadaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, bahagia mengenai dunia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Melayu. Bahagia Datuk Bira Engineer Datuk Dr. Ahmad Zaini Muhammad Amin, Pemangku Presiden Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Engineer Osman Abdul Rahim, Setiausaha Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka. Berbahagia Datuk David Ong Hin Siong, Bendahari Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka. Berbahagia Datuk Perdana Menteri Muhammad Nordin. Berbahagia Datuk Aminuddin Mat Nafis, Kuasa Kecil Kebajikan Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka. Berbahagia Datuk Dr. Haji Baharudin Haji Putih, Kuasa Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka. Berbahagia Dr. Sri Haji Muhammad Fazil Haji Syah. Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang izin limpah sebenarnya kita dapat berada di sini. Karena sekali saya ingin merakamkan ucapan tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas salawat dan salam atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, dan para sahabat baginda. Dan sumbangan budaya kepada anak yatim dan asam anjuran Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka MDNM. Isteri utama Rauf Yusuf, Datuk Menteri Melaka, kerana dapat bersama pada hari ini ke atas inisiatif ini, sekaligus mendoakan semoga majlis pada hari ini berjalan dengan lancar seiring keberkatan dan berkemanjangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara majlis ini adalah untuk mengeratkan ukhuwah antara kita sebagai dunia dan berhati hubungan yang memberikan khususnya mendepani bulan-bulan yang mulia. Saya juga beragama terima kasih kepada semua manusia kepada Bapak dan Bapak yang menyampaikan keuangan fakta dan saya pada hari ini. Alhamdulillah, jika duduk saya duduk negeri Semarang di Sembilan pun saya dapat fakta daripada Majlis Datuk. Terima kasih Datuk. Sangka rasa yang dibuat oleh Persatuan Datuk ini amat kami hargai. Kerana dia pernah semangat yang disumbangkan, alhamdulillah tak terima. Maknanya bukan penghuni di dalamnya. Kawan, masuk semalam dengan anak-anak, mereka terpisah dengan cucu-cucu dan sebagainya. Dan terpisah dengan lainnya. Dalam lagi kita akan menghadapi hari raya. Bagaimana perasaan mereka? Bila kita bersama di sana, saya rasa sesuatu yang amat perlu kita ambil pelajaran kepada anak-anak yang berada di luar ini. Pastikan tingkah laku kita, kalau boleh, biarlah bersepadan dengan pribadi kita. Wakil Jabatan dan Agensi, untuk itu persilakan penerima pertama Wakil Pengarah Jabatan Kebajikan Malaysia untuk menerima sumbangan kuih raya. Dipersilakan. Dan juga Jabatan Pelaksana yang mengakhirkan sumbangan kuih raya ini kepada B4P dan juga golongan asam. Beri Karen Chung Yong Nan, merupakan pengurusi Persatuan Cina Muslim Malaysia, Cawangan Melaka. Berikutnya sebagai tanda penghargaan terima kasih dan kenang-kenangan ialah penyampaian cermata. Untuk itu majlis menjemput Pemangku Presiden Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka menyampaikan
Suramankan kepada Yang Berhormat Datuk Rosli Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka. Iaitu anak-anak yatim. Persilakan. Raya kepada anak yatim akan dilaksanakan selepas majlis berbuka puasa dan juga solat maghrib. Assalamualaikum. Bagi pihak Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Cawangan Melaka, saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dato' Dr. Baharudin Putih kerana memberi kami kuih raya. Terima kasih Dato'. Saya pun bagi pihak Majlis Datuk Datuk di Melaka mengucapkan sabar dan terhadap pada makmah yang bersama-sama kami membangun dan bersama. InsyaAllah kita akan cuba usaha dan bantu kerja cepat dapat kerjasama insyaAllah. Terima kasih juga pada Presiden dan ahli jawatankuasa Majlis Datuk Datuk di Melaka yang banyak menyokong sokongan ini. Terima kasih. Anak yatim dari Melimau Pasir dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Mali. Untuk itu di sini